Baiklah, terima kasih. Jadi, mengikut perancangan, program ini bermula pada jam 7.30 pagi. Jadi, pelajar-pelajar daripada subjek Sosiologi Pendidikan bergerak dari UTHM ke SK Seri Rejasari pada pukul 6.30 pagi dan program juga berakhir pada pukul 1 tengah hari dengan pelbagai aktiviti berkaitan sosiologi lah diadakan. Jadi, mari kita lihat pengalaman kami sepanjang program ini berlangsung. Jadi, pada awal program, semua pelajar telah berkumpul di tapak perhimpunan. Jadi, mengikut perancangan asal adalah membahagikan seramai 140 orang pelajar kepada 12 kumpulan. Jadi, soalan ini ditujukan kepada Cik Nisa sebagai ketua daripada AJK Activity. Jadi, apakah cabaran yang berlaku sepanjang sesi pembahagian kumpulan tersebut? Jadi cabaran utama yang berlaku semasa pembahagian pelajar tu tersebut ialah disebabkan perubahan jumlah pelajar yang ramai sebab sekolah tu menghantar beberapa pelajar untuk wakil hoki. Jadi kami terpaksa, pada mulanya sepatutnya budak tahun 4, 5, 6 sahaja yang terlibat dalam aktiviti ni, tapi disebabkan ramai wakil-wakil hoki tu daripada budak tahun 6, budak tahun 5. Jadi pihak sekolah terpaksa melibatkan budak tahun 3 dalam aktiviti ni. So kita orang kena bahagi balik kumpulan tu untuk berapa orang. Selain itu, ada juga permasalahan semasa aktiviti simulasi adab di kantin. Permasalahannya pihak kantin tak dapat menyediakan makanan semasa aktiviti itu berlangsung dan pada waktu yang ditetapkan. So jadinya kami terpaksa tukar aktiviti lain ke depan dan aktiviti simulasi itu ke belakang. Okay, untuk seterusnya pula ada masalah pada masa kerana masa yang diperuntukkan untuk aktiviti membuat logo kumpulan terlalu singkat. Jadi murid punya idea tu jadi terbatas disebabkan masa tu. Dan akhir sekali terdapat satu aktiviti yang tak dapat dilaksanakan, iaitu anti-bully kerana pihak sekolah minta semua pelajar balik pada pada pukul 1. Jadi masa tu dah disingkatkan. Dan aktiviti anti-bully tu dibuanglah daripada jadual. Betul. Jadi mengikut apa yang Cik Nisa kata tadi, antara cabaran utama lah yang dihadapi oleh AJK Activity, yang pertama sekali adalah perubahan bilangan pelajar yang terlibat secara last minute lah kan. Dan yang kedua adalah bagi pihak kantin yang tidak dapat menyediakan makanan. Jadi terpaksa dianjakkan jadual dengan membuat program dululah. Jadi kat situ kita dapat antara yang konflik yang saya dapat lihat di situ adalah terdapat segelintir pelajar yang mengadu diorang dah lapar time tu sebab tak pergi rehat lagi dah pukul berapa, semua dah lapar kan. Next adalah program anti-bully yang telah dibuang daripada jadual aktiviti. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Encik Azhan lah. Sebagai fasilitator, apa tanggungjawab Encik untuk Tanggungjawab saya sebenarnya memainkan peranan yang agak besar sebab saya sebagai media perantara antara pengacara, pengatur cara dan juga pelajar, di mana disebabkan kita membuat program di sekolah rendah, so kebanyakannya arahan yang diberi oleh pengatur cara tidak akan difahami dengan jelas oleh murid-murid. So daripada situ, fasilitator memberikan peranan yang besar untuk memberikan arahan yang lebih jelas kepada pelajar. Selain daripada itu, fasilitator juga memainkan kesabaran yang sangat tinggi, di mana sebagai contoh pada bahagian menguruskan murid di kantin, di situ terdapat
banyak pancaroba yang berlaku di mana murid tidak Mengikut arahan. murid tak nak mengikut arahan, murid tak nak beratur, murid bekerja sana sini, berlari dan Murid sebagainya. makan dulu daripada Murid plan. makan dulu sebelum bacaan doa. Di situ memainkan peranan yang penting sebagai facilitator untuk pengurusan kepada pelajar. Dan selain itu, facilitator juga berfungsi sebagai untuk memastikan semua pelajar yang berada dalam kumpulan memainkan tugas mereka masing-masing. Disebabkan pelajar adalah sekolah rendah, so kebanyakan pelajar tak tahu erti kerjasama yang sebenar. So ada yang dalam satu kumpulan masa kita buat aktiviti rak buku, ada pelajar yang duduk sorang-sorang, ada yang ajak main benda lain. So sebagai contoh pada aktiviti rak kasut, terdapat pelajar yang tak nak berkolaborasi dalam aktiviti tersebut. Sebagai contoh, ada pelajar yang duduk sorang-sorang, ada yang buat benda lain dan sebagainya. So daripada situ, peranan fasilitator amat penting untuk memastikan semua menjalankan tugas masing-masing. Baiklah, terima kasih. Jadi kita berbalik semulalah kepada Cik Nisa. Jadi sebelum aktiviti-aktiviti yang dikemukakan tadi dijalankan, kita melangsungkan aktiviti senam aerobik. Jadi pada pendapat, bukan pada pendapat lah. Jadi bagi Cik Nisa lah, bagaimanakah persediaan teknikal yang dijalankan sebelum aktiviti senam aerobik ni dijalankan? Okay, untuk persediaan kami sebagai AJK aktiviti, first saya akan meminta 2 orang pelajar daripada tim kami untuk conduct daripada depan dewan tu. So jadi diorang yang buat, Diorang yang lead semua. diorang yang lead semua tu. So kita orang di aktiviti tu kami menggunakan 3 lagu. Jadi diorang just buat senam aerobik di hadapan dan pelajar follow je daripada diorang sendiri. And then AJK lain buat kat belakang support. Okay. Terima kasih. Jadi baiklah, jadi Cik Angel sebagai ketua daripada AJK Cenderahati, apakah cabaran yang dihadapi oleh tim Cik Angel sepanjang program inilah? Antara cabaran utama yang kita orang hadapi adalah untuk memastikan semua cenderahati dan hadiah peserta mencukupi, berkualiti serta diterima mengikut masa yang telah ditetapkan. Selain itu, unit juga perlu mengurus dalam pengagihan cenderahati dan hadiah dengan teratur supaya tiada kesilapan berlaku semasa program berlangsung. Selain itu juga ialah dalam penyelarasan bajet, pemilihan cenderahati yang sesuai serta pengurusan perubahan seakhir terhadap bilangan peserta atau pemenang juga merupakan antara cabaran yang kita orang perlu hadapi. Jadi itulah cabaran yang dihadapi oleh unit cenderahati. Jadi jadi soalan diteruskan kepada Encik Azhan dan juga Encik Muzammil sebagai wakil daripada AJK Pengangkutan. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh tim Encik berdua sepanjang program ini berlangsunglah dijalankan? Okey, sebagai unit AJK Pengangkutan dan juga kami berdua juga sebagai fesi kepada kumpulan-kumpulan pelajar. So saya akan terangkan cabaran sebagai AJK Pengangkutan dahulu. Okey, untuk AJK Pengangkutan ni cabaran dia tak teruk sangat sebab kami berempat sudah ada kontak daripada unit HEPA. So untuk teruskan untuk laksanakan pengangkutan untuk kita pergi ke tempat program iaitu SK Seri Rejo Sari tu, kita perlu luluskan kertas kerja dia. So untuk mendapatkan pengangkutan tu kita kena bagi kertas kerja kepada
pihak HEPA dan dia akan luluskan, so kita dapatlah pengangkutan itu. So kita dapat satu bas dan satu van untuk pergi ke sekolah itu. So untuk sebagai unit facilitator pula, saya pas kepada Encik Azhan. Baik, sebagai unit facilitator, kami berperanan sebagai perantara antara pengatur cara majlis dan juga pelajar, di mana semua pelajar di dalam program kami adalah pelajar sekolah rendah. Jadi kemungkinan besar arahan yang diberikan oleh pengatur cara menjadi lebih sulit untuk difahami oleh pelajar-pelajar. So daripada itu, kami berfungsi sebagai perantara di antara pengatur majlis dan juga pelajar, dan juga kami memberikan arahan atau info yang lebih jelas kepada pelajar supaya mereka lebih memahami aktiviti yang dijalankan oleh mereka. Dan selain daripada itu, kami juga memastikan setiap pelajar menjalankan tugasan yang diberikan dengan baik, dan juga setiap pelajar di dalam kumpulan ada tugas masing-masing. Dan antara cabaran yang dihadapi oleh facilitator adalah memastikan pergerakan pelajar setiap aktiviti, dari aktiviti ke aktiviti berjalan dengan lancar, dan juga kami memastikan sah-siah pelajar di dalam kumpulan tersebut terjaga dengan baik. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Jadi aktiviti seterusnya adalah melibatkan dua lokasi, iaitu di makmal komputer dan juga surau. Jadi memandangkan kebanyakan kita di sini adalah facilitator pada program. Jadi soalan ini ditujukan kepada Cik Azhan dan juga Encik Muzamil. Bagaimanakah pengurusan sepanjang aktiviti-aktiviti yang diadakan di makmal komputer dan surau ini dijalankan? Okey, so saya akan ulaskan tentang pengurusan saya sebagai facilitator di makmal komputer, iaitu kami semua membuat logo, mencipta logo untuk kumpulan mereka sendiri. So untuk pengurusan sebagai faci di makmal komputer ni, okay, so first untuk pergerakan mereka ni, mula-mula mereka berada di Dewan Sekolah, iaitu selepas mereka senarobi. So mereka akan beratur dalam barisan untuk pergi ke makmal komputer sekolah. So untuk pengurusan pada masa tu amat sukar kerana mereka semua antara pelajar tahun 3, 4 dan 5. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar-pelajar sekolah rendah ni untuk mengawal mereka dari segi pembarisan ni agak sukar. So saya perlu tekanlah pada masa itu supaya mereka mengikut arahan saya dan juga memberi efek kepada saya sebagai untuk memimpin mereka pada masa hadapan nanti. So untuk pembarisan ni semuanya okey, tapi sedikit sukarlah. So selepas sampai ke destinasi, iaitu makmal komputer tu, mereka masuk ke dalam makmal tersebut, dan di dalam makmal tersebut juga ada AJK technical, AJK activity. Dalam makmal tersebut dah ada AJK activity untuk menguruskan mereka duduk di mana. So kumpulan saya uruskan untuk mereka duduk setempat. Dalam satu kumpulan tu terdapat dua gadget, iaitu Chromebook ke laptop. Laptop. So mereka akan dibekalkan kepada 2 laptop bagi setiap kumpulan. So saya agihkan kepada satu kumpulan lelaki, iaitu 5 orang, 1 laptop, dan 5 orang perempuan, 1 laptop. So selepas itu AJK activity akan menerangkan serba sedikit untuk cara-cara untuk menggunakan aplikasi Canva. So mereka akan login dulu menggunakan email D5 sekolah. Seorang wakil akan login email D5 sekolah.
Selepas daripada mereka login tu, mereka boleh menggunakan aplikasi Canva. Okay, aplikasi Canva. Selepas itu saya memberikan mereka mengeluarkan kreativiti masing-masing. So untuk logo tu saya tak kisah sama ada mereka menang ataupun tidak. Saya lebih mengutamakan kreativiti dia saja. Jadi apabila mereka suka dengan logo itu, so saya pun happy dengan hasil kerja mereka. Sebagai contoh, saya tengok saya memilih satu logo. So dalam satu logo tu mereka akan memilih satu ikon gambar. So ikon gambar yang mereka suka. So mereka akan gabungkan dalam satu logo tu mengikut kepada cita rasa mereka sendirilah. Dan juga kepada pelajar perempuan, tadi pelajar lelaki, pelajar perempuan pun begitu juga. Tapi saya tengok pelajar perempuan ni dia lebih kepada ego mereka masing-masing lah. Dia lagi maksudnya seorang, saya tengok kepada seorang je yang memilih, yang lain senyap je. Jadi sebab yelah, bila perempuan yang dia ada idea dia sendiri, dia ada, so dia macam nak idea dia, dia tak nak. macam seorang dia tak suka berkongsi lah. seorang pegang laptop, dia je idea je dia. Okay, Yang lain senyap je. Macam dia je yang guna. Kalau lelaki ni saya bagi peluang untuk semua. Mereka suka ikon apa, letak je. Sebab lelaki ni senang sikit, dia macam boleh boleh tolerate lah each other. Betul. Masing-masing kita buat sama-sama. Kalau perempuan ni dia rasa macam idea dia je dah bagus dah. Dia macam, okay, tak apa. Betul tu. Itu satu fakta. Okey. Jadi kita teruskan dengan Cik Azhan lah untuk aktiviti yang diadakan di surau. Untuk aktiviti yang diadakan di surau, sebenarnya tak banyak sangat yang saya nak ulas sebab aktiviti yang dilakukan agak simple, di mana pelajar diperlukan untuk susun doa. Sebagai contoh, setiap kumpulan diberikan doa yang berbeza. Sebagai contoh, kumpulan saya diberikan doa masuk tandas. So daripada situ, sebenarnya tugas saya sebagai facilitator tak banyak, di mana saya dilarang untuk guide pelajar, untuk membantu pelajar, untuk tolong pelajar susun doa. Saya sebagai pemerhati saja. Tetapi apa yang saya dapat daripada daripada aktiviti susun doa ni, sambutan yang diberikan oleh pelajar adalah sangat baik, di mana setiap kumpulan dapat menyelesaikan tugasan mereka dengan sangat laju. Sebagai contoh, kumpulan saya kumpulan pertama yang dapat selesaikan doa. Dan selepas itu, pengatur cara majlis juga ada panggil setiap pelajar daripada kumpulan masing-masing untuk bacakan doa mereka tanpa melihat skrip. Di mana di situ juga mendapat sambutan yang sangat baik, di mana pelajar berebut-rebut untuk baca doa di depan. Betul. Dan daripada situ, dapatan saya, setiap pelajar yang join aktiviti ni, mereka dah ada pengetahuan basic tentang doa-doa ni. Mereka dah ada pengetahuan yang baik, didikan yang sangat bagus daripada ibu bapa mereka. Guru-guru. Dan selepas daripada aktiviti susun doa tu, ada sedikit bacaan selawat tafrijah daripada pelajar, untuk tunggu masa yang sesuai untuk mereka pergi ke kantin untuk berehat. So setakat itu saja pandangan saya terhadap program bacaan doa ni. Baiklah, terima kasih. Jadi kita teruskan dengan pengurusan bagi aktiviti membuat rak kasut oleh Cik Angelina. Jadi bagi pendapat Cik Angelina dan juga Cik Nisa, apakah pengurusan bagi aktiviti membina rak kasut? Untuk ini merupakan aktiviti terakhir kan, iaitu pembinaan rak kasut menggunakan kotak terpakai.
Aktiviti ni dia sangat menarik kerana dia boleh mengalahkan kreativiti, kerjasama kumpulan dalam penggunaan bahan yang boleh dikita semula. Sebagai Faisi, saya hanya untuk membantu membimbing peserta dalam proses merancang dan membina rak kasut mengikut idea murid-murid itu sendiri. Iaitu perlu memastikan mereka untuk menggunakan bahan dengan selamat dan teratur. Aktiviti ni dia bukan saja untuk sekadar untuk seronok, tapi dia untuk supaya murid tu dia sedar, memberi kesedaran tentang kepentingan menggunakan barang kita semula dan inovasi dalam menghasilkan sesuatu yang berguna daripada bahan terpakai. Untuk sepanjang aktiviti ni, ni berdasarkan kumpulan yang saya bimbing lah. Mula tu diorang macam dia macam seorang tu dia memang dia macam murid yang pandai lah. Dia tapi dia tak macam dia agihkan setiap orang buat apa. Macam mula budak lelaki ni dia malu sikit. Lepas tu lama-lama dia macam tak apalah, saya buat corak lah. Lepas tu dia macam dia lukis corak, dia buat tak tahulah dia buat bentuk telinga tiba-tiba something. Lepas tu diorang semua boleh nampak idea. Lepas tu mula tu dia ada 3 orang ni, dia perempuan juga, dia malu sikit, dia macam katalah kalau korang kan yang untuk yang lead untuk aktiviti dia kata semua orang kena ada buat tugasan. Lepas tu diorang pun rasa macam kena buat ni. Lepas tu tengok diorang macam buat kerja masing-masing. Diam, lepas tu buat kerja masing-masing. Lepas tu diorang pun macam lepas tu saya tengoklah diorang buat apa. Diorang melukis. Masing-masing melukis. Semua buat corak. Lepas tu tapi saya salut lah dengan lukisan diorang sebab saya pun tak mampu. Diorang kreatif. Tak betul. Sebenarnya diorang ni kreatif tau. Macam-macam diorang lukis. Kalau kita tengok kat semua rak kasut yang mereka bina tu memang cantik-cantik. Yang kita tak terfikir pun nak buat macam tu. Kita orang cuma bantu diorang dalam macam ni kena kukuhkan, macam mana nak kukuhkan, ni semua diorang buat. Macam tu je. Bagus ya. Okay. Lepas tu ni Sani. Okay. Terus cakap. Aku terus je. Okay, kalau bagi pendapat saya. Pada pendapat saya pula sebagai AJK aktiviti, first pada permulaan aktiviti tu kami memberi bukan tata cara, macam bagi arahan untuk macam mana aktiviti ni dilakukan. Dan selepas tu daripada AJK kami juga menyediakan beberapa barang macam gunting, seletik untuk memudahkan aktiviti ni berlangsung, sebab yang kami dapat tahu pihak sekolah hanya meminta murid untuk menyediakan kotak terpakai sahaja. Jadi kami pun ambil inisiatif untuk menyediakanlah barang-barang gunting semua itulah. Dan seterusnya kami memberi masa untuk mereka buatlah bersama-sama ahli kumpulan mereka. Tetapi untuk syarat aktiviti ni Faisi tidak dibenarkan untuk menyentuh rak kasut tersebut. Tapi ada beberapa Faisi yang menyentuh rak kasut tersebut dan pihak kami terpaksa menolak markah mereka. Jadi terdapatlah beberapa kumpulan yang terpaksa terpaksa tolak markah mereka lah. Jadi semasa penilaian pula kami yang menilai untuk rak kasut ni merupakan guru di sekolah tu dan seorang lagi merupakan AJK aktiviti kami. Daripada segi pemakahan, kami lihat daripada segi kreativiti, kokoh ataupun tidak rak kasut tu, kerjasama kumpulan, kekemasan rak kasut dan tak ikut arahan yang sebentar tadi saya terangkan. Jadi kelima-lima perkara tu kami tengok semasa aktiviti ni berlangsung. Jadi itulah antara apa orang panggil
aspek-aspek yang dinilai lah untuk aktiviti pembinaan rakas ini. Jadi betul lah markah yang ditolak sebabkan Fesi menolong tu kan. Sebab kita sebab ni program ini diadakan oleh untuk pelajar sekolah rendah. Jadi keadilan tu perlu diajar sejak bangku sekolah lagi. So supaya mereka tahulah. Kalau tak ada lah Fesi yang menolong grup ni Fesi tak sentuh langsung. Kita nak tengok kekreatifan pelajar bukannya facilitator kan. Baiklah, jadi sebagai penutup kepada podcast kita pada hari ini, kita teruskan dengan refleksi daripada setiap ahli kumpulan. Bermula daripada Encik Azhan. Baiklah, refleksi saya terhadap program yang dah kita jalankan ni. Saya bagi refleksi sebagai facilitator lah. Di mana sebagai facilitator, dapatan saya kesabaran dan juga kejelasan dalam memberi arahan tu sangat penting kepada pelajar-pelajar. Baiklah, nombor 1, kesabaran. Okey, daripada kesabaran pula saya boleh ceritakan di mana kesabaran kita perlu ada pada tahap yang sangat tinggi, di mana pelajar-pelajar yang kita uruskan ni adalah pelajar-pelajar sekolah rendah dan di mana mereka masih lagi di tahap yang belum sepenuhnya matang. Mereka lebih fikir seronok dan daripada situ kesabaran kita sangat diuji lah untuk kita sentiasa beri mereka perhatian yang baik. Dan seterusnya daripada penjelasan pula, penjelasan kita kena cakap dengan mereka menggunakan bahasa mereka. Kita tak boleh pakai bahasa generasi kita. Betul. So, dalam pemberian arahan tu sangat penting lah supaya pelajar faham apa yang perlu mereka lakukan, apa yang mereka tak boleh lakukan. So, pendapat saya, tanpa kesabaran dan juga penjelasan yang jelas terhadap pelajar-pelajar sekolah rendah ni, mereka tak dapat info yang baik dan juga mereka tak dapat pengalaman yang lebih baik lah dalam aktiviti yang mereka jalani. So, daripada situ kesimpulan yang boleh saya beri sebagai facilitator dalam program ni. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan Encik Musamman. Okey, untuk refleksi saya untuk program ini. Okey, first kali saya dapat menguji tahap kesabaran dan kawalan emosi saya. Sebagai yang saya ceritakan tadi, tahap kesabaran untuk mengawal semua pelajar-pelajar dalam sekolah ni, terutamanya sekolah rendah ni, amat sukar. So, saya kena mengawal tahap kesabaran saya ni mengikut kepada pelajar-pelajar jugalah. Dalam semasa program tersebut, saya nampak ramai pelajar yang beri kerjasama terhadap program tersebut. Tapi juga saya ternampak pelajar-pelajarnya kurang memberi kerjasama dalam program tersebut. Tapi saya bersyukurlah sebab itu bukan daripada grup saya. So, untuk grup saya ni, saya rasa semua okey. Adalah seorang pelajar lelaki, dia macam kurang untuk join program ini, aktiviti ini. Saya tak tahu kenapa, tapi saya juga ni menarik minat dia. Sebagai contoh, saya akan tanya dia suka apa, dia minat apa. So, daripada tarikan itu, pelajar juga akan tertarik kepada aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. So, mereka seronoklah untuk jalankan program tersebut. Seterusnya, saya akan refleksi saya sebagai kemahiran memotivasikan kerja berpasukan untuk masa hadapan kita semua.
sebagaimana yang kita tahu, kita semua akan menjadi seorang pendidik pada masa hadapan. So, kita perlulah menjadi pemimpin kepada mereka dalam terutamanya dalam sekolah lah, untuk menjadi sebagai mentor kepada mereka, untuk mereka juga akan menjadi pemimpin dan anak-anak yang akan majukan negara pada masa hadapan. So itu saja daripada saya. Seterusnya kita teruskan refleksi oleh Cik Angel dulu. Bagi saya, program ni dia sangat penting sebab dia boleh dia boleh memberi kesedaran kepada setiap pelajar, iaitu macam kepentingan bekerjasama dalam satu pasukan, perancangan yang teliti dalam merancang sesuatu program, dan dalam memastikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar. Walaupun terdapat pelbagai cabaran seperti dalam pengurusan masa, penyeltugasan dan perubahan saat akhir, tetapi semuanya berjaya diatasi melalui semangat kerjasama dan toleransi antara semua ahli. Selain itu juga, program ni dia dapat meningkatkan keyakinan diri, kemahiran kepimpinan serta pengalaman dalam menguruskan aktiviti sebenar. Setiap individu boleh sedar bahawa peranan masing-masing adalah penting dalam menentukan kejayaan sesebuah program. Secara pribadilah, pengalaman ini memberi pengajaran bahawa kejayaan bukan hanya bergantung pada individu, tetapi pada usaha dan komitmen semua pihak yang terlibat. Baiklah, terima kasih untuk Cik Angel. Sekarang kita teruskan dengan refleksi oleh Cik Nisa pula. Okay, refleksi untuk saya. Selepas program berlangsung, saya dapat lihat peranan-peranan untuk semua AJK, mereka menjalankan peranan mereka dengan lancar dan memberi impak yang positif lah untuk pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah itu. Contoh macam beberapa aktiviti yang dapat memberi mereka kerjasama dan disiplin antara dalam diri mereka sendiri. Okay, selain itu juga, kami sebagai AJK semua perlu memberi kerjasama kepada pelajar, kepada murid untuk mereka lebih selesa dengan kami untuk melakukan aktiviti-aktiviti semasa program ini berlangsung. Jadi, kami bukan cuba untuk menjadi budak-budak, tapi cuba masuk ke dalam dunia mereka sendiri untuk memahami sendiri. Ya, dia orang lebih selesa dengan kami. Betul lah. Baiklah, jadi terima kasih kepada Cik Nisa. Jadi refleksi daripada saya pula sebagai ketua unit protokol. Bagi saya, Alhamdulillah, dari segi protokol segalanya berjalan dengan lancar. Semua ahli memainkan peranan dengan baik dan pengurusan bagi majlis penutup juga berjalan dengan lancar. Walaupun terdapat sedikit perubahan lah untuk aktiviti program. Jadi Alhamdulillah semuanya still berjalan dengan baik. Jadi selain daripada menjadi AJK protokol, saya juga menjadi facilitator. Jadi sebagai salah seorang daripada facilitator untuk program, saya dapat belajar bahawa dalam mengendalikan dan berurusan dengan pelajar sekolah, dari segi ni saya rasa ia bukanlah perkara yang senang sebab dia ada dua elemen yang paling kritikal yang perlu ada dalam seorang facilitator. Yang pertama adalah komunikasi yang berkesan dan yang kedua adalah tahap kesabaran yang tinggi sebab kita dengan pelajar sekolah rendah yang bukan sama generasi dengan kita sebagai facilitator. Jadi agak berbeza ya cara kita nak berkomunikasi yang berkesan tu dengan mereka. Cara kita nak bercakap, kita kena lower our tone, kena tahu bila nak tinggikan suara kita supaya mereka dengar dan faham apa yang arahan yang kita bagi. Jadi di samping tu kita juga perlulah ada tahap kesabaran yang tinggi sebab kadang-kadang bukan semua
pelajar ni bila kita bagi arahan dalam ramai-ramai ni, kalau dalam 10 orang, maybe dalam 5 orang je yang dengar, 6 orang je yang dengar, yang lain kat belakang tak turut serta apa yang kita cakap kat depan. So dari situ kita kena ada kesabaran yang tinggi lah. Kita boleh cakap elok-elok dengan mereka, macam panggil main sini-sini semua, suruh mereka sama-sama buat aktiviti bersama-sama. Jadi supaya pelajar semua melibatkan diri dalam aktiviti program dan tidak ada satu pun yang terkecuali. Jadi kesimpulannya, projek sosiologi ni dia bukan sahaja memenuhi tugasan akademik kami sebagai pelajar universiti, tapi turut memberikan pengalaman sebenar tentang interaksi sosial, kerjasama dan juga pembentukan nilai dalam masyarakat kita. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar podcast sosiologi kita. Sehingga berjumpa lagi. Sosiologi memahami masyarakat, tindakan kita yang mencorakkannya. Sekian, terima kasih. Bye. I just had to let you know you're